dalam kuliah yang lepas kita cerita Luqman dengan anak dia naik kenderaan, kemudian kita petik nasihat-nasihat Luqman kepada anak dia dari dalam surah Luqman dalam Al-Quran. Jadi kita nak kenal sikitlah siapa dia Luqman ni. Yang pertama, Luqman ni hidup pada bila? Zaman bila? Mengikut Ibnu Kathir, dia ni satu orang khadi pada zaman Nabi Daud. Mengikut Imam Ahmad, dia riwayatkan daripada Mujahid, Luqman ni hidup pada zaman Nabi Daud juga. Mengikut Imam Al-Alusi, kebanyakan pendapat mengatakan dia hidup pada zaman Nabi Daud alaihissalam, zaman Nabi Daud juga. Mengikut Imam Al-Qurtubi, kami diberitahu bahawa Nabi Daud hanya bertemu dengan Luqman setelah baginda ni lanjut usianya. Maksudnya Nabi Daud dengan Luqman hidup sezaman. Jadi berdasarkan 4 kata-kata ulama tadi, pengkaji tadi, kuatlah pernyataan yang mengatakan Luqman ini dia hidup sezaman dengan Nabi Daud. Dia pernah jumpa dengan Nabi Daud. Jadi Luqman Al-Hakim ni dia bangsa apa? Ibnu Khutaibah mengatakan Luqman ialah seorang hamba Habsyi. Hamba Habsyi ni dia ni hamba kulit hitam, orang negro lah, orang negro. Begitu juga pendapat daripada Ibnu Abbas dan Mujahid. Kata Imam As-Suhaili, Luqman ialah orang Naubah, iaitu orang kulit hitam Sudan. Di benua Afrika tu, atas dia Mesir, bawah dia tu Sudan. Sudan ni orang-orang kulit hitam lah. Qatadah menukilkan daripada Abdullah bin Zubair, aku telah bertanya kepada Jabir, apakah cerita terakhir yang sampai kepada kamu tentang Luqman? Lalu Jabir menjawab, dia ialah seorang yang pendek, pesek hidungnya, dari keturunan Naubah. Keturunan Naubah ni orang Sudan, kulit hitam. Kata Khalid Ar-Rabi, Luqman seorang hamba Habsyi. Kata Imam Al-Alusi, kebanyakan pihak mengatakan dia seorang Habsyi. Kata Sa'id Al-Musayyab, Luqman ialah dari Sudan. Jadi semua kenyataan-kenyataan ini menunjukkan Luqman ni dia berkulit gelap, orang negro. Jadi dia ni bangsa negro lah, ya? Begitu juga pandangan daripada Sufyan Ats-Tsauri yang memetik daripada Ibnu Abbas. Begitu juga dari Atta yang memetik daripada Ibnu Abbas. Di kesimpulannya, kebanyakan pendapat mengatakan Luqman ni negro, orang negro. Dia hidup pada zaman Nabi Daud. Dia ni bangsa Afrika lah. Di manakah makam Luqman? Kubur Luqman ni ada kat mana? Mengikut Hasan Al-Basri, Luqman telah membina sebuah singgahsana di Ramlah, satu kota nama Ramlah dekat Syam. Pada masa itu tempat tersebut masih belum dibangunkan. Dia berada di sana sehinggalah lanjut usianya dan meninggal dunia. Jadi Luqman ni dipercayai meninggal dunia di Ramlah, di Syam. Maksud dia dekat-dekat Syria sekarang lah. Mengikut Ibrahim bin Adham, aku telah diberitahu bahawa kubur Luqman adalah di antara Masjid Ar-Ramlah dan tempat didirikan pasar pada hari ini. Di tempat itu terdapat 70 kubur Nabi-Nabi sebelum Luqman. Maksud dia di Ar-Ramlah, kota Ramlah juga. Di mana? Di Syam. Dalam kitab Ruhul Bayan, kubur Luqman berada di desa Syarfanat, lambang bagi kota Ramlah, dari hasil usaha orang Palestin, dan ada tanda di atasnya. Satu pendapat lagi mengatakan di Ramlah juga. Mengikut Qatadah, kuburnya di Ar-Ramlah, di antara Masjid Ramlah dan pasarnya. Jadi kesimpulan dia, Luqman ni dia meninggal di Syam, di kota Ramlah, dan dikebumikan di sana. Apakah pekerjaan Luqman Al-Hakim? Dia ni kerja apa ni? Ibnu Al-Jauzi memetik dari makhul bahawa Luqman seorang hamba. Jadi hamba, dia buat kerja-kerja hamba lah. Apa tuan dia suruh buat, dia buat lah. Ats-Tsa'labi berkata, Abdullah bin Husain memberitahu kami dari Akramah bahawa Luqman ialah antara hamba yang paling disenangi oleh tuannya, hamba yang disayang oleh tuan dia, hamba. Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, ini hadis tapi saya tak jumpa dia punya perawi. Luqman bukanlah seorang nabi,
tetapi dia seorang hamba yang banyak berfikir, hamba juga. Begitu jugalah kata Ibnu Abbas. Selain itu Ibnu Abbas mengatakan Luqman bukan seorang nabi ataupun raja, tetapi dia hanyalah seorang penggembala ternak yang berkulit hitam. Jadi bila dia jadi satu orang hamba, kerja-kerja hamba semua dia buatlah. Angkut air lah. Suruh gembala kambing lah. Suruh perbaik rumah lah. Hamba. Daripada Ibnu Hatim, dari Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir katanya, seorang lelaki jumpa Luqman Al-Hakim, lalu dia berkata, bukankah engkau ni hamba seseorang dari Bani Fulan yang pernah menggembala kambing aku dulu? Dia jumpa dengan Luqman, dia kata, hang ni bukan dulu jaga aku punya kambing ke? Maksud dia Luqman ni hamba. Jadi banyak lagi pendapat lain yang semuanya apabila kita buat kesimpulan Luqman ni kerja dia sebagai hamba. Selepas itu dia dimerdekakan ke tak tahu. Boleh jadi dia dimerdekakan dan pegang jawatan khadi sebab dia ni pandai. Tapi yang pastinya dia ni pernah bekerja, pernah jadi hamba. Bagaimanakah fizikal Luqman? Luqman ni rupa dia macam mana? Ikut kata Mujahid, Luqman ni dia ada dua bibir yang tebal. Orang Afrika lah, orang Negro, bibir tebal. Dan kedua-dua belah kakinya terbuka luas. Dia jenis macam kengkang sikit. Amru bin Khais kata Luqman ni hamba kulit hitam, bibir tebal dan terbuka luas kedua belah kakinya. Sama juga. Kata Mujahid, Luqman ni dua bibir tebal juga dan kulit dia hitam. Riwayat Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Musayyab, Luqman lebih hitam daripada orang-orang Sudan Mesir dan mempunyai dua bibir yang tebal. Maksud dia ni kulit hitam, bibir tebal. Dan begitulah seterusnya. Ada lagi, kita tak baca semualah. Ringkas cakap, Luqman ni satu orang yang bibir tebal, kulit hitam dan kaki dia tu terbuka luas. Jadi Luqman Al-Hakim ni kita dapat gambaran lah. Orang dia macam mana? Dia hidup zaman bila? Sezaman dengan Nabi Daud. Apakah bangsa dia? Bangsa Negro. Di manakah dia mati? Kubur dia ada kat mana? Ada dekat Ramlah, dekat Syam. Apakah kerja dia? Dia ni pernah jadi hamba. Bagaimanakah rupa dia? Rupa dia macam rupa orang Negro. Itulah Luqman Al-Hakim.